Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah. Kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Untuk cerita yang pertama pada hari ini, cerita ni disampaikan oleh Sofia Ibrahim berkenaan dengan baju bandel. Siapa peminat sangat orang kata baju-baju bandel ni, korang kena dengar cerita ni. Jadi, kalau korang semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah ni berlaku dekat sahabat kepada suami saya bang. Dan nama dia Saiful. Dan diorang ni tinggal dekat Ceras tau. Malam tu, kebetulan lah saya dengan suami singgah lah pergi rumah diorang. Tengah duk borak kan. Isteri Saiful yang nama Rin ni mulalah buka satu cerita lah. Cerita pasal satu kejadian pelik yang mereka berdua alami tau. Kata si Rin ni bang, semua benda ni bermula lepas Saiful beli selai baju bandel tau. Dan baju ni jenis yang boleh kata berjenama jugalah. Dari kedai bandel yang terkenal sangat dekat KL. Dan Saiful ni pula Saiful ni dia memang jenis fanatik tau. Memang suka sangat dengan baju bandel. Sanggup habis beratus-ratus ringgit semata-mata nak dapatkan baju yang dia suka tu. Jadinya lepas dah balik daripada kedai tu, dan malam tu kan semuanya nampak normal, semuanya nampak okey aja. Tak ada benda pelik pun yang jadi. Tapi malam tu lah kebetulan pula Rin ada turun ke dapur tau. Alah biasalah kan, dia turun tu pun sebab haus. Masa dia lalu dekat ruang tamu, dia tiba-tiba dengar bunyi TV terpasang. $405 and Libby. Siapa pula yang tengok TV There are the tu? four bids. The actual retail price is... Oh bang, abang ke tu? Jadi dia pun jalan lah. Dia jalan slow kan, nak pastikan siapa pula yang buka TV tu kan. Sampai je dia dekat ruang tamu, memang betul bang, TV tu tengah terpasang. Tapi yang peliknya suami dia tak ada pula kat situ. Jadi dia fikir mungkin suami dia lah yang lupa nak tutup TV. Jadi dia pun tak nak fikir yang negatif-negatif sangat. Dia pun terus tutup, padamkan TV tu. Lepas tu dia terus ke dapur nak minum air kan. Semasa dia dekat dapur tu kan, tiba-tiba $405 and Libby. hal TV ni hidup lagi dah ni. $410. There are Ya the four betul bids. TV The aku ni actual retail price rosak ke apa? is... Dan bunyi tu kan, bunyi TV tu terpasang balik tau. Dan kali ni suara TV tu lagi kuat daripada tadi. Dan masa ni si Rin tu mulalah rasa tak sedap hati. Dan bila dia toleh ke ruang tamu, masa tu terus menjerit dia bang. Menjerit sekuat hati tau. Dan korang nak tahu tak apa yang dia nampak masa tu? Dia nampak dekat tepi TV tu ada satu lembaga lelaki tau. Tengah berdiri tegak, tenung je dia. Dan nasib baiklah suami dia tu dengar dia menjerit. Si Saiful tu lah dengar dia menjerit kan. Berlari terus suami dia ni turun ke bawah. Dan tengok-tengok Rin dah pengsan dah, terbaring dekat atas lantai tau. Jadi bila Rin tu sedar, dia dah ada atas sofa. Si Saiful dah angkat lah, dia letak atas sofa kan. Jadi masa ni Saiful tanya, apa yang jadi yang? Tapi masa ni kan Rin memang tak boleh jawab lagi lah, sebab dia tengah trauma kan. Memang tak boleh nak kata apa dah. Lepas dah desak, barulah si Lin ni cerita. Mulanya kan, yelah bila dengar cerita macam ni, tak dia tak kita juga kan. Macam Saiful ni, dia macam tak percaya tau dengan cerita daripada isteri dia tu. Tapi dia tak cakap apalah, dia diamkan aja tau. Dan dia ingatkan gangguan tu dah habis dah setakat malam tu aja. Rupanya bang, itu baru permulaan dia tau.
besok malamnya kan, Rin kena ganggu lagi tau. Tengah dia syok-syok tidur kan, tiba-tiba selimut dia kena rentam. Kuat pula tu. Terus dia tersedar lah kan. Celik-celik mata je, dia terus pandang ke arah almari baju Saiful kan. Almari tu memang betul-betul dekat ujung kaki dia. Ngam-ngam masa tu kan, pintu almari tu terbuka sendiri tau. Slow je bukanya. Jadi masa ni si Rin ialah takut kan. Dia pun cubalah kejutkan Saiful. Tapi entah kenapa badan dia tak boleh nak bergerak. Rasa macam terkunci tau. Dalam sama-sama tu, dia nampak baju bandel yang Saiful baru beli tu dah mula dah bergerak-gerak sendiri tau. Dan tiba-tiba baju tu tercampak keluar, jatuh dekat ujung katil, betul-betul dekat kaki Rin. Dan masa ni Rin dah memang menggeletor habis dah. Memang takut habis dah, menggigil-gigil. Dan tak lama lepas tu muncul satu lembaga lelaki tau, yang sama macam malam sebelumnya tu. Tapi kali ni bang, Rin nampak jelas dengan muka dia tau. Mata merah, kulit pucat tau, macam kulit mayat gitu. Dan muka lembaga tu lah muka lembaga tu macam muka Mat Saleh tau. Jadi masa ni Rin cuba nak menjerit. Dan mula-mula macam semalam jugalah, suara dia tu memang tak boleh keluar. Tapi akhirnya kan dah cuba jerit. Akhirnya dapat juga. Dia terjerit dan terkejutlah Saiful kat sebelah dia. Dan masa tu Rin dah memang dah tak tentu arah lah, senang kata kan. Dah terlalu takut, dah trauma, dah terjerit macam orang kena histeria. Saiful dah tengok isteri macam tu kan, apa lagi? Baca ayat kursi, baca. Lepas tu dia laungkan azan sekuat hati tau. Dan alhamdulillah bang, dan bila dah Saiful laungkan azan tu, Rin terus sedar tau. Lepas tu kan, Rin terus minta Saiful carikan ustaz. Sebab dia yakin sangat yang dekat rumah tu memang dah ada sesuatu yang tak kena. Keesokan harinya, datanglah seorang ustaz. Jadi masa ustaz ni datang, Rin tu ceritalah apa yang jadi, apa yang dia kena, apa yang dia nampak. Mula daripada TV tu, semua dia cerita pada ustaz tau. Dan ustaz tu pun mulalah buatlah sesuatu kan, bacakan ayat ruqyah, nak bersih-bersihkan rumah diorang tu lah. Okey, korang bayangkan tengah ustaz tu baca kan, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dengar bunyi kuat tau daripada tingkat atas tu. Berdebong. Astaghfirullahalazim. Itu kamu dengar tak tu? Itu dia tengah marah lah tu. Cik Saiful, dekat atas tu ada bilik apa kat atas tu? Bilik atas tu tak ada apa ustaz. Baju-baju koleksi saya adalah. Macam ni lah Cik Saiful. Boleh tak kalau saya nak minta izin Cik Saiful, saya nak naik atas, nak tengok sekejap. Boleh ustaz, boleh. Silalah, jom, mari saya bawakan naik atas. Jadi kan, diorang bertiga ni teruslah jalan naik ke atas tau. Dan bila ustaz buka almari tempat simpan baju tu kan, dia terus cakap kan, dia rasa ada getaran aura negatif yang kuat sangat daripada dekat baju-baju tu lah. Dan ustaz tanya, ada beli baju baru tak dalam minggu-minggu ni kan? Jadi Saiful teruslah ambil baju yang dia baru beli tu, dia bagikan baju tu pada ustaz tau. Dan masa tu ustaz tu terus bawa turun baju tu, bawa turun ke bawah. Dan masa turun tu kan, Rin dengan Saiful terus rasa lain macam tau. Badan rasa meremang semacam, sejuk semacam aja. Padahal sebelum ni elok aja, tak rasa apa pun. Dan dekat bawah kan, ustaz nasihatkan Saiful supaya buang baju tu jauh-jauh. Dia kata semua gangguan tu berpunca daripada situlah. Dan Rin pun memang, Rin pun akui jugalah, semua gangguan tu memang punca daripada situ kan. Sebab bila dia bawa je baju tu masuk rumah, hari pertama dia bawa baju tu masuk rumah, Rin dah mula nampak TV tu terbuka, tertutup sendiri kan. Dan selama 6 tahun dia orang duduk dekat rumah tu, tak pernah jadi apa-apa pun. Dan bila baju tu masuk aje, macam-macam hal jadi kan. Jadi Rin pun ada jugalah tanya pada ustaz, macam mana pula lah baju macam ni boleh jadi punca gangguan. Dan kata ustaz, itulah
Setiap barang yang kita pakai, tak kiralah baju, seluar ataupun apa saja yang ada dekat badan kita yang kita pakai, benda ni jadi macam nisbah kepada diri kita. Mungkin pemilik asal baju tu pernah terkena sihir agaknya, ataupun mungkin dia sendiri yang ada belajar ilmu hitam. Kita tak tahu kan. Dan aura negatif tu boleh melekat dan akhirnya terkenalah pada sesiapa yang pakai baju tu. Dan bila dah diorang buang baju tu, alhamdulillah bang, rumah Rin dah kembali tenang balik semula. Itulah dia kisah yang pertama ni kan. Kadang-kadang kan benda pelik ni jadi dekat tempat dan barang yang kita tak sangka langsung tau. Macam semalam abang ada cerita pasal teddy bear kan. Dekat teddy bear pun boleh jadi sesuatu. Kali ni kita cerita pasal baju pula. So korang hati-hatilah bila beli barang-barang terpakai tu. Nak pula pakaian-pakaian terpakai ni kan. Sebab kita tak tahu sejarah di sebalik sesuatu tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik kan? Kisah pasal baju bandel. Ada tak antara sahabat-sahabat kita yang memang minat sangat baju bandel? Abang KSM dulu waktu zaman bujang-bujang ada jugalah kan beli baju bandel. Sebab zaman tu baju bandel murah tau, RM5, RM10 kan. Tapi sekarang Masya Allah, harga macam nak meninggal. Mahal betul baju bandel sekarang Kenapa boleh jadi macam tu? Padahal baju second kan. Itulah. Okeylah. Itulah, lepas tu dah tak masuk lagi lah kan. Okey. Okey, pada sahabat-sahabat yang ada cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri yang nak dikongsikan pada Abang KSM, sila-silakan. Anda amat alu-alukan ya. Hantar kat Abang KSM tau. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni ya. Kisah yang kedua ni diceritakan oleh Yati Ali tau. Dan katanya cerita ni berlaku kira-kira 10 tahun lepas masa Yati dengan keluarga ni dalam perjalanan balik dari kampung dekat KL nak balik ke Johor Bahru. Dan disebabkan suami dia tu suka sangat memandu waktu malam, diorang berhenti rehat sekejap dekat R&R Aikro. Tapi waktu tu tengah hujan lebat. Korang bayangkan, tengah hujan lebat dan tak disangka-sangka mereka sekeluarga alami satu gangguan yang menyeramkan. Jadi, kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang kedua. Kisah ni berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas. Masa saya dengan suami ni tengah dalam perjalanan balik dari kampung saya dekat Kuala Lumpur nak balik ke Johor Bahru bang. Dan suami saya ni bang, dia ada satu PLA lah. Suami saya ni dia memang jenis suka sangat drive waktu malam. Dan disebabkan malam tu entah kenapa dia tiba-tiba je rasa mengantuk kan. Jadi kami berhenti rehat dan tidur dalam kereta je. Kita orang berhenti dekat R&R Air Keruh tu bang. Jadi masa dalam kereta tu kan, saya ni tengah duk riba anak lah. Umur anak saya tu pula baru umur dalam 4 tahun lah kalau tak silap saya. Dan kami duduk dekat bahagian penumpang depan tu. Dan yang dekat tempat duduk belakang bang, seorang lagi anak saya yang umur dia dalam 7 tahun lah gitu. Okey, masa ni bang, semua orang tidur tau. Yelah, tengah hujan lebat kan, memang syok lah tidur. Tengah kami syok-syok tidur tu, tiba-tiba saya terjaga sebab dengar bunyi wiper kereta ni bergerak tau. Yalah, senang katakan walaupun bunyi tu tak adalah kuat sangat pun, tapi saya ni bang memang jenis mudah terjaga. Dan saya tengok bila saya sedar tu kan, suami saya pun terjaga. Suami saya ni cuba nak tutup switch wiper tu tau. Tapi peliknya, wiper tu tetap makin laju, tetap bergerak juga, tak berhenti-henti walaupun suami saya dah offkan tau. Dan tiba-tiba
anak saya yang saya riba tu terjaga tau. Dia terus mula menangis. Dan anak saya punya menangis tu bang, lain macam sungguh malam tu. Dan dia boleh melalak kuat-kuat sambil tangan dia tu dia tunjuk ke arah depan kereta bang. Jadi saya ni macam masa tu tak terfikir apa-apa pun. Jadi saya duk pujuk-pujuk lah dia kan. Tak jalan juga bang. Dia tetap juga menangis, meraung-raung. Lepas tu saya pun bacakanlah ayat kursi sambil duk peluk dia kan. Shh. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun bacakanlah. Dan suami saya yang dah mula rasa tak sedap hati tu, dia terus start engine. Yelah bang, macam masa tu kan, dua-dua saya dengan suami ni dah rasa macam ada benda yang tak kena tau. Jadi kita orang fikir baik kita orang gelak di situ. Tapi masa suami saya nak undurkan kereta ke belakang, kereta kami macam tak nak bergerak pula tau. Rasa macam berat sangat. Bang, kenapa ni bang dengan kereta kita ni? Kenapa? Tak ada apa-apa lah. Awak pujuk je anak tu. Awak pujuk je dia. Sayang. Dah kejap-kejap papa nak gerak ni. Bang, cakap lah bang. Kenapa ni? Itulah, kereta kita ni rasa macam berat sangat ni. Sayang, awak bacalah apa-apa. Abang azan ya, abang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan masa tengah mengundur tu bang, anak saya tiba-tiba dia tunjuk ke arah tingkap sebelah saya pula tau. Dan masa tu saya ni memang dah rasa lain macam daripada tadi. Bila anak tunjuk macam tu, berderau-derau bang darah saya. Meremang habis dah satu badan ni. Tapi tak beranilah saya nak toleh ke situ kan. Dan suami saya pula kan terus azan juga. Azan je sambil cepat-cepat keluar daripada kawasan RNR tu. Dan bila kami dah jalan kan keluar daripada RNR, dah mula masuk ke kawasan highway pula, baru kita orang rasa kereta tu jadi ringan balik bang. Dan masa tu jugalah anak saya yang beria sangat menangis meraung-raung tadi terus diam, tak nangis dah. Jadi kami berdua suami isteri ni bang, masa ni memang tak berani nak cakap apa bang. Kita orang diam aja tau. Memang tak nak cerita apa-apa pun kat situ. Dan sebelum balik rumah, kita orang sempatlah singgah berhenti sarapan dekat JB. Dan masa tu, masa kita orang sarapan tu lah, anak saya pun ceritalah dengan pelat-pelat dia tu kan. Yelah budak 4 tahun punya cerita kan. Kata anak saya bang, Mama, adik nampak hantu putih, mata merah ma. Dan masa ni saya diamkan je bang. Tak nak komen apa-apa dekat anak. Yelah tak nak lah, kita ni takut-takutkan anak kan. Dan beberapa bulan lepas kejadian tu, masa kita orang ni tengah tengok TV tau, tengah duduk orang kata hopping channel kan, tukar-tukar channel tengok TV tu, keluarlah satu gambar poster filem seram tau. Dan dekat depan tu ada gambar hantu perempuan pakaian putih berikat berbunjut tu kan. Dan anak saya terus tunjuk gambar tu. Dia cakap, Mama, ni yang adik nampak malam tu, kata anak saya tau. Dan itulah bang kisah saya ni. Mungkinlah tak berapa seram pada anda, tapi pada saya yang mengalaminya sendiri tu, minta tak nak lah jadi lagi benda ni bang. Dan itulah kisah daripada sahabat kita ni. Kalau dah rehat dekat RNR waktu malam kan, tambah-tambah pula waktu tu tengah hujan lebat, elakkan tempat sunyi dan gelap tau. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang ada dekat situ. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Kisah seram gangguan dekat parking RNR Air Keroh. Siapa yang pernah kena gangguan? Sebab abang pernah juga dia berhenti dekat situ kan. Tapi Alhamdulillah setakat ni biasanya tak pernah nampak apa-apa, tak pernah kena ganggu apa-apa lah kan. Dan pada sahabat-sahabat yang mana ada cerita pasal RNR Air Keroh ni, bolehlah share kat abang Sebab kat sini pun abang tak silap abang ada jugalah 2-3 cerita abang dah cerita pasal RNR Air Keroh ni. Okey. Kalau ada nanti hantar Okey. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom
kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Untuk cerita yang ketiga ni, cerita kali ni disampaikan oleh Fatin Abdul Manan tau. Dan cerita ni berlaku waktu subuh dalam suasana sunyi, hening. Yelah, waktu orang lepas bersahur, waktu orang nak bersahur tu kan. Fatin masa tu kan, tiba-tiba terdengar suara perempuan tau. Dan suara tu bagi salam daripada luar rumah. Kalau korang nak tahu ceritanya macam mana, jom kita mulakan dengan kisah yang ketiga. Kisah ni bang, baru je berlaku tau. Yelah, masa bulan puasa hari tu lah. Nak dijadikan cerita kan, sebelum azan subuh hari tu, yelah, dalam hening-hening, lepas bersahur tu kan, saya ni tengah, orang kata nak ambil wuduk, nak prepare, nak solat lah. Tiba-tiba, saya dengar sayup je. Ada orang bagi salam tau. Assalamualaikum. 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 Ish, siapa pula bagi salam pagi-pagi ni? Ish, tak mungkin lah orang. Aduh, siapa pula ni? Dan masa ni bang, saya dengar je tu kan, terus meremang-remang tau. Dan saya apa lagi, dah rasa macam tu, dengar pula suara lain macam aja. Saya terus lari bang, lari naik atas bilik tau. Memang tak berani saya bang nak jawab salam tu. Dan yelah, kalau betul memang betul ada orang bagi salam tu, dah tentu-tentulah orang tu akan ketuk pintu rumah. Tapi yang ni dia tak ketuk tau. Yang saya dengar tu cuma dia bagi salam aja. Dan salam tu, serius saya cakap bang, kalau korang dengar cara dia bagi salam tu, mendayu-dayu sangat tau, dengan suara halus gitu. Ish, meremang bang, memang boleh meremang tau bulu roma. Dah lah yang datang tu pagi-pagi buta, time-time orang nak sahur, time-time orang nak siap-siap nak solat kan. Main time-time macam ni pula. Padahal saya ni bukannya ada urusan apa-apa pun, tak ada janji dengan siapa-siapa pun kan. Jadi saya pun terus naik atas lah kan. Takut punya pasal saya naik atas tau. Dan alhamdulillah bang, tak lama lepas tu azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila suami saya balik daripada kerja malam tu, dia balik pagi tu lah, saya pun tanyalah dia, "Bang, abang tadi abang masuk tadi, ada sesiapa ke bang kat bawah tu? Ada orang ke kat situ? Sebab tadi kan bang, ada orang bagi salam tau bang." Ish, ada orang bagi salam? Tadi abang masuk tak ada sesiapa pun kat depan tu. Sayang, bahayalah macam ni. Awak okey tak? Awak okey tak? Tak ada apa-apa bang, saya dengar bagi salam aja. Itulah awak. Lain kali apa-apa jadi, jangan buka pintu tau. Ingat tu, jangan buka pintu. Jangan sambut pun salam tu. Abang takut dia ni ada dua niat dia ni. Satu, manusia nak buat benda-benda yang tak baik. Yang lagi satu tu, benda-benda halus lah yang nak mengacau. Dah. Awak dah solat subuh belum? Jomlah kita solat sama-sama. Dan korang semua bayangkanlah macam manalah saya tak takut. Udahlah depan rumah saya tu, kiri kanan rumah saya tu, rumah kosong tau. Bertahun dah tak ada orang duduk.
Dan siapa yang duduk Bandar Armada Putra Pulau Indah tu, tahulah macam mana keadaan kat sini tau. Dan itulah dia kisah daripada sahabat kita ni. Kalau korang terdengar orang bagi salam ke apa, korang rasa korang jawab tak? Tapi bagi salam tu time-time pagi-pagi buta, time-time subuh gitu kan, korang jawab tak? Tapi pada abang, lebih baiklah kita hati-hati kan. Tengok dulu betul-betul ke ada orang, tak orang ke apa kan. Sebab biasanya dia ada benda yang macam kalau betul-betul urgent pun dan orang tu nak minta tolong apa, dia akan telefon dulu, bukan nak terus bagi salam kedah depan rumah orang kan. Dan tak semua yang bagi salam tu datang dengan niat yang baik. Sebab kadang-kadang yang kita tak nampak pun boleh menyamar dengan suara manusia. Sekian. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya coba. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu Abang ada tersilap kata, terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan Abang mana yang belum like tu, mana yang belum subscribe tu, mana yang orang kata rajin sikit, bolehlah sharekan kisah seram Malaysia ni pada kawan-kawan. Supportlah channel KSM, kita kan geng. So dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.